Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Syarifuddin bin Nur Azmin bersama dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan 2 untuk subjek pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Yang mana dalam pembentangan kali ini saya bersama dengan rakan saya iaitu saudara Muhammad Ridwan bin Abdul Latif dan juga saudara Haris bin Hasin. Jadi kami bertiga akan sama-sama membentangkan tugasan 2 untuk subjek pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Jadi antara perkara yang akan kami bentangkan untuk tugasan 2 kali ini, yang pertama adalah pengenalan kebat dalam pentaksiran, yang kedua jadual spesifikasi ujian, yang ketiga soalan kebat, yang keempat skema pemarkahan, dan yang kelima adalah kesimpulan hasil pembentangan kami pada kali ini. Okay, yang pertama, kita pergi dulu kepada pengenalan kebat dalam pentaksiran. Okay, sebelum tu kita kena tahu kebat tu apa dia. Kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadilah kebat. Disimpulkan, diringkaskan sebagai kebat, disebut sebagai kebat. Ialah kemahiran berfikir secara kritis, tinggi, dan juga kreatif dan juga inovatif. Pentaksiran kebat menguji keupayaan murid menganalisis, menilai dan mencipta penyelesaian. Jadi, kemahiran menganalisis, menilai dan mencipta ini adalah kemahiran kebat yang pelajar itu perlu buat untuk menjawab satu soalan, yang mana soalan itu kita kategorikan sebagai soalan kebat. Kemudian, selaras dengan PPPM untuk melahirkan murid holistik dan berfikiran aras tinggi. Jadi pihak Kementerian Pelajaran Malaysia pun telah menetapkan untuk melahirkan murid-murid yang berfikiran aras tinggi. Jadi soalan kebat ini diketengahkan agar murid ini boleh menjawab dan boleh menganalisis, menilai dan juga mencipta untuk menghasilkan jawapan berdasarkan soalan kebat yang guru-guru buat untuk murid itu buatlah jawab. Kemudian ia membantu guru menilai pemahaman murid dalam konteks dunia sebenar. Jadi kita akan dapat lihat bagaimana pemikiran kritis murid itu untuk menjawab soalan kebat itu. Baiklah, terima kasih kepada sahabat pembentang. Seterusnya saya Muhammad Ridwan akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan jadual spesifikasi ujian, soalan pentaksiran UASA tahun 6 bagi subjek pendidikan Islam. Sebelum itu, kepentingan JSU ini adalah sebagai alat yang untuk memastikan soalan pentaksiran itu adanya topik yang pembelajaran yang seimbang dengan aras kemahiran kognitif yang ingin diuji dalam kalangan murid-murid. Yang digunakan juga sebagai panduan untuk guru-guru menyiapkan ataupun menyediakan kertas soalan ujian pentaksiran tersebut. Baik, kita terus kepada JSU yang kami sediakan dalam tugasan 1 yang lepas, iaitu dengan JSU ini kami tetapkan nisbah untuk soalan pentaksiran kami kepada nisbah 5-3-2. Jadi kita tengok dalam JSU ni adanya bilangan, bidang, tajuk, peruntukan masa pembelajaran, adanya kiraan markah, peruntukan markah, peruntukan jumlah soalan dan aras kognitif yang kita ingin uji dalam kalangan murid dan berdasarkan topik yang disediakan lah. Jadi dalam soalan kami masukkan ke semua bidang, ke 6 bidang dalam pendidikan Islam. Baik, kita tengok yang pertama, bidang Al-Quran. Untuk bidang Al-Quran ni kami pecahkan kepada 3 tajuk, iaitu tajuk pertama hafazan surah Ad-Duha, yang kedua kefahaman surah Al-Ma'un, dan yang ketiga tajwid mat, hukum mat. Setiap tajuk ini kami pecahkan untuk kami peruntukkan masa pengajaran selama 1 jam. Jadi bila ada 1 jam, kita tengok kiraan markah, peruntukan markah untuk dalam ujian ini adalah 3 markah untuk setiap soalan untuk tajuk ketiga-tiga tajuk ini. Manakala peruntukan soalan untuk dimasukkan dalam ujian ini pula, setiap tajuk ni ada 1 soalan, dan setiap ketiga-tiga ini kami masukkan dalam aras kemahiran rendah
kami nak uji aras kemahiran rendah, iaitu mengingat dan memahami. Seterusnya kita tengok untuk bidang hadis, kami masukkan tajuk masyarakat maju tanpa rasuah. Kami peruntukkan masa pengajarannya selama 2 jam. Kiraan markah, peruntukan markah kami dapat, kami akan sediakan 6 markah, dan peruntukan soalan untuk dimasukkan dalam soalan UASA kali ini adalah sebanyak 1 soalan, dan kami masukkannya, kami nak uji murid-murid untuk dalam aras kognitif rendah, iaitu memahami untuk tajuk hadis ini. Kemudian kita tengok bidang jawi, kami masukkan tajuk khot rika'ah. Kami peruntukkan masa pengajaran selama 1 jam. Kemudian peruntukan markah adalah sebanyak 3 markah, dan soalan yang kami nak tanyakan dalam ujian ini adalah sebanyak 1 soalan, iaitu kami kategorikan dalam aras kognitif tinggi, iaitu mencipta. Kita tengok kepada bidang akidah. Dalam bidang akidah kami pilih tajuk bahaya riddah. Kami peruntukkan masa pengajarannya selama 2 jam. Kiraan peruntukan markah pula adalah sebanyak 7 markah. Bila ada 7 markah, kami pecahkan kepada 2 soalan. Soalan pertama untuk aras rendah, iaitu mengingat, dan soalan kedua dia adalah dalam aras sederhana, iaitu mengaplikasi. Seterusnya bidang ibadah, kami pilih solat tajuk jenazah, solat jenazah. Peruntukannya adalah sebanyak 2 jam. Peruntukan markah 6 markah. Peruntukan soalan pula adalah 1 soalan. Kami nak tanyakan dalam aras kemahiran sederhana, iaitu menganalisis. Kemudian untuk bidang sirah, kami pilih tajuk jihad. Selama peruntukan 2 jam. Peruntukan markah pula adalah sebanyak 7 markah. Kami pecahkan kepada 2 soalan, iaitu soalan pertama dalam aras rendah, memahami. Soalan kedua aras sederhana, iaitu menganalisis. Manakala untuk topik adab pula, kami masukkan 2 topik dalam soalan ni, iaitu topik pertama kemudahan awam milik bersama, dan sayangi negara amanat kita, iaitu peruntukan markah masing-masing 2 jam. Peruntukan masa pengajaran 2 jam. Peruntukan markah 6 markah. Peruntukan soalan pula adalah 1 soalan. 1 soalan untuk aras tinggi, iaitu menilai, dan aras rendah, aras sederhana, iaitu mengaplikasi. Jadi total keseluruhan dalam soalan yang kami nak masukkan ni adalah sebanyak 12 soalan, 10 bahagian A, 2 bahagian B. Dengan menggunakan nisbah 5-3-2, kami dapat 6 soalan untuk soalan aras rendah, 4 soalan untuk aras sederhana, dan 2 soalan adalah kami fokuskan kepada aras tinggi, iaitu kita nak tekankan kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan ini kepada sahabat seterusnya. Terima kasih. Seterusnya kita tengok kepada penekanan unsur kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam pentaksiran. Jadi setiap soalan direka untuk menguji pemikiran kreatif dan kritis murid. Unsur kemahiran berfikir aras tinggi kebat ni digunakan dalam beberapa soalan untuk menggalakkan murid berfikir di luar kotak dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Jadi kita tengok melalui JSU yang telah disediakan, ada 2 soalan daripada soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu soalan yang jenis aras tinggi yang mencipta dan menilai. Jadi tengok soalan yang pertama dulu, bahagian 1, iaitu soalan subjektif, iaitu aras dia adalah aras tinggi, iaitu dia punya mengikut taksonomi Bloom adalah aras mencipta. Jadi soalannya adalah soalan nombor 10, iaitu tuliskan perkataan pendekatan Islam dalam tulisan Jawi menggunakan khot ritqah. Jadi unsur kebat yang ditekankan adalah aras taksonomi, iaitu mencipta ataupun create. Murid diminta menghasilkan sesuatu yang baru
iaitu menulis menggunakan gaya khat rit'ah bukan sekadar menyalin semula. Ia memerlukan mereka menguasai teknik penulisan khat serta kreativiti dari dalam mempersembahkan tulisan yang betul dari segi bentuk huruf dan gaya. Jadi murid perlu mencipta sesuatu baru, bukannya sekadar menyalin. Ini menggunakan kreativiti yang telah dipelajari, iaitu menguasai teknik khat rit'ah. Yang kedua adalah aplikasi ilmu dalam konteks sebenar. Soalan ini menggalakkan murid mengaplikasikan kemahiran tulisan khat yang dipelajari dalam situasi sebenar, contoh dalam menghasilkan poster, kad jemputan atau hasil seni Islam. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan kebat yang seterusnya pada bahagian yang kedua, iaitu soalan berbentuk esei, iaitu aras tinggi, iaitu menilai. Soalan ini adalah soalan nombor 2. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif jika masyarakat tidak menjaga kemudahan awam? Berikan 3 kesan dan huraian 6 markah. Jadi unsur kebat yang ditekankan adalah aras taksonomi, menilai ataupun evaluate. Murid perlu membuat penilaian kritikal terhadap situasi sosial, iaitu impak buruk akibat kecuaian masyarakat. Ini menuntut mereka membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan, nilai murni dan kesedaran sivik. Seterusnya, kemahiran berhujah dan berfikir secara reflektif. Soalan ini dia tidak hanya meminta fakta semata-mata, tetapi juga menggalakkan murid memberi hujah dan huraian yang tersendiri. Murid perlu menjelaskan kesan negatif secara logik dan menyokongnya dengan situasi atau contoh dalam kehidupan yang sebenar, seperti peningkatan kos baik pulih, ketidakselesaan pengguna dan pencemaran. Jadi soalan nombor 2 ini murid perlu bukan sekadar memberi fakta, tetapi memberi hujah dan huraian yang tersendiri. Jadi kesimpulan penekanan kebat dalam pentaksiran ini ada 4, iaitu aras taksonomi tinggi. Soalan mencabar murid di aras mencipta dan menilai, bukan hanya mengingat atau memahami. Yang kedua, aplikasi dunia sebenar. Murid digalakkan menghubungkan ilmu dengan isu atau konteks kehidupan sebenar. Yang ketiga adalah kreativiti dan kritikal. Soalan memberi ruang kepada murid menunjukkan kreativiti, iaitu dalam membuat khat rit'ah, soalan yang bahagian 1, dan pemikiran yang kritikal, iaitu isu kemudahan awam dalam soalan esei. Seterusnya, keempat, pentaksiran berfokuskan pemikiran mendalam. Markah diberikan bukan hanya berdasarkan isi, tetapi kejelasan hujah, ketepatan fakta dan contoh yang relevan yang dikemukakan. Okey, seterusnya kita tengok kepada skema permarkahan. Skema pemarkahan disusun bagi memastikan keadilan dalam penilaian serta memberi gambaran jelas kepada guru dan murid tentang bagaimana jawapan yang diberikan akan dinilai. Skema ini merangkumi aspek ketepatan fakta, kesefahaman konsep dan keupayaan murid mengaplikasikan ilmu dalam situasi kehidupan sebenar. Soalan subjektif yang diberikan markah berdasarkan ketepatan jawapan dan kejelasan penerangan. Soalan yang memerlukan contoh akan diberikan markah tambahan sekiranya contoh yang diberikan adalah jelas dan relevan. Contoh, bagi soalan esei dinilai berdasarkan 3 aspek utama, iaitu isi kandungan, iaitu menilai ketepatan fakta dan kejelasan isi. Yang kedua, penghujahan, menilai kemampuan murid dalam mengembangkan idea dan memberikan sokongan yang kukuh kepada jawapan mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, gaya penyampaian, menilai kejelasan penyampaian jawapan termasuk penggunaan bahasa yang tepat dan logik hujah. Jadi pemberian markah juga akan mengambil kira keupayaan murid untuk menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan yang sebenar. Sebagai contoh, dalam soalan mengenai jihad, jawapan yang menunjukkan pemahaman mendalam dan dapat dikaitkan dengan konteks masa dan moden akan diberikan markah yang lebih tinggi. Okay, jadi kita pergi kepada sahabat saya yang seterusnya. Okey, baiklah, kita akan lihat pula kepada skema pemarkahan soalan-soalan kebat yang telah kita buat dalam pembinaan JSU. Yang mana untuk soalan pertama, 3 markah. Kita memperuntukkan 3 markah untuk murid itu mengeja dalam jawi, kemudian menulis dalam kaedah khat rakaah.
yang mana kita memperuntukkan 3 markah jika ejaannya betul dan menepati ciri-ciri huruf Qa'ah dan juga kekemasan, kita akan bagi 3 markah. Tapi kalau ada beberapa faktor yang kurang, kita akan tolak 1 markah. Itu untuk soalan pertama. Untuk soalan kedua pula, kita minta kesan negatif. Kalau kita lihat kepada soalan itu, pemarkahan yang kita boleh bagi, okey, jika dia memberi 3 kesan dan 2 huraian, dia akan dapat 5 markah. Jika dia bagi 2 kesan, 2 huraian, 4 markah. Dia bagi 2 kesan, 1 huraian, kita akan bagi 3 markah. Kemudian kalau dia bagi 2 kesan ataupun 1 kesan ataupun 1 je huraian, kita akan bagi 2 markah. Dan kalau dia bagi isi sahaja, kita akan bagi 1 markah. Jadi itu adalah skema pemarkahan jika murid itu menjawab menepati ciri-ciri yang kita letak dalam skema pemarkahan ini. Dan jika kita boleh baca jawapan murid itu secara logik, jika boleh diterima akal, tidak membatasi syarak, boleh kita terima, kita boleh dikira sebagai betul jawapan murid tersebut. Secara kesimpulan keseluruhannya, PBD iaitu pentaksiran bilik darjah yang kita laksanakan ini dalam pendidikan Islam terutamanya berperanan penting dalam menilai tahap kefahaman. So sangat pentinglah untuk menilai tahap kefahaman. Adanya soalan yang kita buat untuk murid-murid jawab. Jadi ini untuk menilai tahap kefahaman murid itu, penghayatannya dan juga pengaplikasiannya murid terhadap ajaran Islam yang kita ajar seharian dalam hidup mereka itu. Kemudian melalui GSU dan UASAN yang dibangunkan, pentaksiran dapat dilakukan secara sistematik dan berstruktur. Mestilah, sebab kita akan buat satu soalan jika adanya GSU, soalan secara menyeluruh untuk satu aliran, suatu tahap. Contoh darjana, kita akan buat soalan secara menyeluruh jika kita buat dengan GSU. GSU dia akan bagi detail untuk kita membina soalan. Ini bukan sahaja membantu guru dalam menilai tahap pencapaian murid, tetapi juga memastikan pengajaran yang lebih efektif serta memberi impak positif kepada pembangunan sasiah murid dalam kehidupan seharian. Jadi secara tidak langsung, murid itu mampu menjadi murid yang sangat kreatif, kritis dalam melaksanakan sesuatu perkara dan juga mampu berfikir luar kotak. Itu kemahiran berfikir aras tinggi yang mampu membolehkan murid itu berfikir luar kotak. Jadi insya-Allah, moga-moga ada manfaat start persembahan yang kami berikan pada kali ini. InsyaAllah, sekian. Terima kasih.